Hari Ashura merupakan ibadat puasa yang ditunggu oleh Rasulullah dan peluang untuk melakukannya sekali saja dalam setahun. Kalau hari itu hari yang kita tak boleh puasa, kita cuti, contoh orang perempuan, maka buat makanan, hantar pergi kat mana-mana 3-4 orang yang puasa. Selalunya Mahat Tafiz kalau agama puasa. Tak tahulah tempat saya, insya-Allah lah, kalau hari macam ni memang pelajar-pelajar semua kita berpuasa. Saya puasa, semua mereka pun puasa. Hantarlah mana-mana tempat, bukan suruh hantar main sini. Mana-mana tempat lah, di tempat tuan-tuan ni Perak ala Kelantan ni duk post pula. Kat mana-mana tempat tuan-tuan pi, kalau kita tak boleh puasa, hantar pi buat kuih 50 biji, tempah kuih apa, hantar. InsyaAllah dapat pahala 50 orang tu berpuasa. Bukan ambil pahala mereka, seperti pahala 50 orang yang berpuasa. Tengok Mak Tafiz sekolah agama mana-mana yang puasa. Kita tahu jiran kita puasa, tanya sembang-sembang, dia kata puasa, tak ada cakap apa. Balik pukul 6-6.30 tu buat makanan puas sikit, hantar. 7 orang keluarga dia puasa 10 Muharram, dapat pahala insya-Allah seperti 7 berpuasa. Pahala 7 berpuasa tu kita dapat juga. 100 biji kuih kita buat, kuih hantar pergi Tafiz, semua 100 orang tu berpuasa, seperti pahala 100 orang puasa 10 Muharram, puasa Ashura, dapat kat kita yang sedia makan sikit tadi ni. Itulah seni dalam beribadat yang Allah bagi kat umat Nabi Muhammad, umat lain tak dapat. Yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad, benda yang kita bagi kat orang lain, kita dapat, yang kita tak buat pun kebaikan itu. Jadi pakat-pakat tengok tarikh untuk puasa tu, sama ada 9 dan 10 Muharram jatuh pada hari Khamis Jumaat, ataupun 10 dan 11 jatuh pada Jumaat dan Sabtu, insya-Allah 25, 26 atau 27.